Bab 8. Pelarasan pada tarikh imbangan dan penyediaan penyata kewangan milikan tunggal. 8.1. Perakaunan asas tunai dan perakaunan asas akuan serta jenis-jenis pelarasan. Perakaunan asas tunai dan perakaunan asas akuan. 1. Asas perakaunan bermakna bagaimana pengiktirafan terhadap urus niaga dilakukan. 2. Dalam proses perakaunan, terdapat dua asas perakaunan yang digunakan iaitu perakaunan asas tunai dan perakaunan asas akruan. Perakaunan asas tunai. 1. Perakaunan asas tunai menggariskan prinsip bahawa hasil akan direkodkan apabila tunai diterima dan belanja akan direkodkan apabila tunai dibayar. 2. Asas pengiraan untung dan rugi sangat mudah kerana hanya mengambil kira jumlah hasil tunai ditolak dengan jumlah belanja tunai dan melaporkan maklumat perakaunan. Untung sama dengan hasil diterima tolak belanja dibayar. 3. Oleh itu, pelarasan akaun tidak diperlukan dalam perakaunan asas tunai. 4. Dalam erti kata lain, perakaunan asas tunai tidak memadankan hasil sebenar yang diperoleh dengan belanja sebenar yang dibayar dalam sesuatu tempoh perakaunan. 5. Maka, perakaunan asas tunai menjadi tidak selari dengan garis panduan prinsip perakaunan yang diterima umum dan dianggap sebagai alat pengurusan yang tidak efektif. 6. Perakaunan asas tunai sesuai diamalkan oleh perniagaan perkhidmatan atau ikhtisas seperti firma guaman dan klinik serta perniagaan kecil yang urus niaganya hanya melibatkan tunai semata-mata. 7. Dalam dunia perniagaan yang semakin sukar pada masa kini, kebanyakan urus niaga perniagaan dijalankan secara kredit. 8. Oleh itu, perakaunan asas tunai tidak sesuai lagi digunakan, maka perakaunan asas akuan digunakan untuk menggantikan perakaunan asas tunai. Perakaunan asas akuan. 1. Perakaunan asas akuan merupakan asas perakaunan yang melibatkan pemadanan hasil dan belanja bagi sesuatu tempoh perakaunan. 2. Hal ini bermakna bahawa A. Semua hasil sama ada wang tunai yang telah diterima atau wang tunai yang belum diterima akan diambil kira sebagai hasil tahun semasa. B. Semua belanja, sama ada belanja yang telah dibayar atau belanja belum dibayar akan diambil kira sebagai belanja tahun semasa. 3. Perakaunan asas akuan adalah bertepatan dengan prinsip perakaunan yang diterima umum kerana asas perakaunan ini memadankan hasil sebenar yang diperoleh dengan belanja sebenar yang dibayar dalam sesuatu tempoh perakaunan. 4. Pada tarikh imbangan, semua akaun hasil dan akaun belanja mesti diselaraskan dengan amaun yang sepatutnya diterima atau yang sepatutnya dibayar. 5. Seterusnya, baki-baki tersebut akan dipindahkan ke akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berkenaan untuk menghitung untung dan rugi bagi tempoh tersebut. Oleh itu, untung atau rugi yang lebih tepat akan diperoleh. 6. Perbezaan antara perakaunan asas tunai dengan perakaunan asas akruan. Rujuk jadual di muka surat 180. Pelarasan. 1. Pelarasan adalah proses mengemas kini baki-baki akaun yang terdapat dalam imbangan duga dengan cara merekodkan transaksi yang belum diambil kira selepas penyediaan imbangan duga. 2. Secara lebih khusus, proses pelarasan melibatkan pemadanan belanja sesuatu tempoh perakaunan dengan hasil bagi pengiraan untung yang lebih tepat dan bertepatan dengan perakaunan asas akruan. 3. Jenis pelarasan pada tarikh imbangan adalah seperti yang berikut. Pelarasan akaun nominal terdiri daripada hasil belum terperoleh, hasil belum terima, belanja prabayar dan belanja belum bayar. Hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu. Susut nilai dan susut nilai terkumpul. Penebusan aset bukan semasa. 4. Catatan pelarasan perlu dibuat untuk melaksanakan perakaunan asas akruan. 5. Hal ini bagi memastikan bahawa hasil diiktiraf dan direkodkan dalam tempoh hasil tersebut diperoleh dan belanja diiktiraf dan direkodkan dalam tempoh belanja tersebut dilibatkan. 6. Dengan cara ini, akaun perdagangan dan untung rugi yang disediakan dapat menunjukkan semua hasil dan semua belanja yang berkaitan dengan tempoh perakaunan yang diliputi oleh penyata tersebut. 7. Di samping itu, penyata kedudukan kewangan yang disediakan juga dapat menunjukkan semua aset yang dimiliki, liability yang terhutang dan ekuiti pemilik dengan betul pada akhir tempoh perakaunan tersebut.